apa pun yang jadi dalam kehidupan you, okay, sentiasa fokus benda-benda yang positif. Betul lah, macam-macam datang masalah, dugaan ada, betul, takkan habis. Tapi bersangka baik. Cara kita tengok semua benda, tukar je cara tengok tu, kita punya fikiran, perasaan kita, semua benda jadi senang. Jadi senang, jadi mudah. Walaupun benda tu besar, kita settlekan benda tu senang, settle, cepat settle. Sebab apa? Sebab daripada cara kita tengok benda tu. Ada masalah ke apa, okay, ada benda nak cuba nak ajar aku sesuatu, apa yang boleh belajar kat sini. Ataupun kalau ada banyak masalah, kita fokus dengan satu kebaikan tu, benda yang buat kita happy tu, fokus kat situ. Automatik kita rasa macam happy lah, bahagia lah. Semua actually alhamdulillah lah, macam banyak keajaiban, miracle, blessing dalam kehidupan aku sebenarnya. Banyak sebenarnya dalam kehidupan aku ni. Macam tu. Tapi aku ni tak perasan. So automatik kita fikiran kita berkembang lah. Macam tu. Alright. So bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.